Seorang pekerja busi seorang pekerja membancuh 4 liter air dengan hati nenas dalam sebuah balang. Kerja menuangkan air itu kerana bancuh ke dalam sebuah jam. Berapakah baki dia balang itu? Okey dan so bila baki, operasi tolak. Okey, so kita tolaklah dengan dalam mililiter. Okey. Nak tolak tukarkan semua pada mililiter pun lagi baik supaya awak tak terlupa nak tukar nanti. Okey jadi tukarlah. Okey. So 4 liter. Kita dah tahu berapa mililiter boleh tukar layak untuk dipanggil 1 liter. So jawapannya ialah 1000. Kalau dah 1000 layak liter. Tapi soalan nak liter. Jadi terbalikkan saja lah. So 4 liter ni maksudnya 4,850. Tambahkan je lah 850. Jadilah 485 sifar. Okey, lepas tu kedai menuang pula. Menuang. Ni buanglah. So 2 liter tu maksudnya lah 2000. Buanglah 2000. Tinggal 2850. Buang lagi 500. Jadi 235 sifar. Okey dah. Lepas tu habis. Baki. Dah siap lah. Jawapannya ialah 235 sifar mililiter. Okey. So kat sini awak kena ingat lagi ni lah pertukaran dia tolak. Sebab kat sini nampak macam mudah dia nak tolak. Tak ada pinjam sebelah. Kan? Okey, itu saja. Alhamdulillah.